Bala yang ke-11 daripada bala mengtutur, iaitu as-sakhriyah, menghina, wal istiza, mengejek. Itu menghina atau mengejek, penghina. Tutur-tutur yang menghina. Wa hadza muharramun, dan ini diharamkan kapan-kapan ada ia itu menyakiti. Haba menghina nyan haram apabila menyakiti orang lain. Maksud sakino sakit hati, tersakiti, tepeh perasaan. Sebagaimana berkata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan menghina seorang oleh satu kaum daripada satu kaum. Mudah-mudahan adalah mereka itu kaum lebih baik daripada mereka itu. Dan tidaklah perempuan daripada perempuan. Mudah-mudahan bahawa ada ia perempuan itu lebih baik daripada semuanya. Allah pegah tara kelompok tabuh kaum dengan kaum lain baik saling menghina. Olehnya urinang baik saling menghina. Kadang orang yang tahina mantang lebih baik ketimbang yang menghina. Terlebih hebat orang yang tahina. Menanti urinang baik menghina orang urinang. Aku cuba urinang. Kene aku tahina go kadang. Hanggebi saling menghina. Bahkan kadang yang tahina jauh lebih baik di sisi Allah. Tengok dia ada penghina gop yang sombong, cakakan roh dekagat hat. Hanggebi menghina. Wa makna sakhriyah al-istihanah. Dan makna sakhriyah al-istihanah. Syihanah penghina, tahkir penghina di mana aja. Wa tambihu alal uyub, dan memberitahu di atas segala keaiban. Wa naqais, di atas segala kekurangan. Ala wajhin yudhaku minhu, di atas sisi yang diketawakan daripadanya. Jadi makna sakhriyah tak ejek gop untuk mengaikim orang lain, tetapi orangnya terhina ke. Nah habakim mita-mita lucu bak buka kekurangan orang lain. Gai buka kekurangan go, pegah hal-hal yang tentang kekurangan orang lain dengan cara kem-kem. Tengok makin dakim, juga makin terlukai. Tengok dah minta-minta lucu. Bak dah pegah kekurangan go, dah pegah hal-hal yang malai go. Nyan makna sakhriyah. Minta melucu-lucu tapi lewat keaiban dan kekurangan orang lain. Waqad yakunu dzalika bil muhakah fil fi'li wal qawli. Dan kadang-kadang adalah demikian penghinaan, pegah kekurangan gop, dengan menghikayah pada perbuatan dan perkataan. Kadang-kadang cara ji cerita dengan tak peragakan atau tak bicarakan. Menyogop dan cerita tentang gop capi tapi capi ro tu pokok ji ngan buat pijak ni atau ngan tutu tamu tutu tak bicarakan tentang kekurangan gop. Waqad yakunu bil isyarah, dan kadang-kadang ada dengan isyarah. Tamu tutu pikot tak peraga ngan buat pihana. Untuk tak jelaskan kekurangan kau bau orang lain. Tapi dengan isyarah. Isyarah bahasa nak jelas tapi kau mufum. Mufum je. Wadah tak isyarah ya. Bungan tak kerling. Kan? Macam-macam lah. Kau dengan tutup jelas. Tapi kau itu pun ya. Tengah
Tak jatuhkan orang lain. Tak buka kekurangan orang lain. Atau ima taban isyarat. Nyan mandum haram dosa ya. Buk lagi nyan berdosa. Wa idza kana bi hadratil mustahza'i bihi lam yusamma dzalika ghibah wa fihi makna ghibah. Dan apabila ada dengan hadir orang yang dihinakan dengannya, diejekkan dengannya, tidak dinamakan demikian akan ghibah dan padanya makna ghibah. Munyoi ke poi urangnya nyahan aga kena ribah, tetapi dosa lagi dosa ribah ni. Hanya munyo ribah kan pegah melikut. Hana urang ji. Nyom keke mesti ji. Mekeke tapi hina, mekeke tak nampakkan kekurangan ji, tapi jatuh ji dengan bermacam cara. Nyan walaupun hana gepenan ribah, tetapi taban hukum ji haram. Hana poi. Hana urang itu dayo. Tetap berdosa. Inti ji benalah sikap-sikap danyo yang menggambarkan kekurangan orang lain. Yang membuat orang lain terjatuh. Gada harga di nyahang gebi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, hakaitu insanan. Aku cerita akan manusia. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata bagiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma uhibbu anni hakaitu insanan wali kada wa kada. Demi Allah, aku tidak suka bahawa sungguh aku cerita akan manusia, padahal bagiku demikian dan demikian. Jadi Aisyah bercerita tentang orang lain, tentang hal orang lah. Dari cerita-cerita menan, purukun li Nabi, ke li Nabi. Demi Allah, lu hanagala lu cerita ke manusia. Padahal bagi lung demikian dan demikian. Gepingan. Lu kan agak cerita-cerita ke manusia. Sementara draw tu bermacam cerita nak buat draw tu. Kita hang kena cerita ke draw teman-teman. Pun dah cerita ke gop. Jadi baik kita juga gaduh bahai-bahai ke gop. Apalagi yang berdosa. Dia gaduh kenggalak dan cerita tentang gop. Igop kamu no, igop kamu di, pun dah cerita ke gop, draw lagi bahan. Ya kan? Dah cerita ke buruk gop, buruk draw lagi bahan. Oh dah cerita kehidupan gop, kehidupan draw lagi bahan. Pun dah fikir ke gop, gop fikir ke roy. Itu dah fikir ke draw tu. Habis watet dah fikir ke gop. Haru gop. Dan dia gagal udah gaduh bahai-bahai gop. Kena fikir ke nasib draw tu, mesti dah bahai. Iban cara draw tu lebih good, iban cara draw tu lebih baik, kan? Yang kan lebih beruntung dah cerita. Nyo habis watek yang fikir kau. Tak abah-abah pikiran. Mana? Hai habis watek, habis pikiran tu tak bahai-bahai kau. Munyo tak meratib kalau bala tu. Munyo tak berzikir kalau bah. Nyo bahai kau, igop ke roy. Dia ke roy tu. Ya kan? Oh, dah berah nak urung kibang kehidupan. Ya bantu je mantap punya pulai. Pun dah berah-berah. Leh dah berah nak tidak bantu. Ya kan? Oh, punya berah buruk nak berah tiat. Berah je nak butuh. Tak butuh je tiat. Pun cerita-cerita. Habis waktu mantap cerita orang lah. Habis-habis punya tak nak cerita. Habis cerita orang nyong sambung orang je. Ya kan? Kamu sambung ke Roy. Pun dah mulai no cerita. Dulu kamu sambung ke TJ, yang kamu sambung ke TJ. Nyawa tebak akhirnya cici ulang balik. Pak dah mulai pun murah benar. Pak dah mulai kara kena kamu sambung je. Mu putar-putar. Ya hina habis umur tu. Padahal hina menyudah meratib kasih ribai ke kena. Tapi tak meratib. Aduh. Cerita. Aduh ya, hana labak, herah hana labak.
rugo lo. Jadi urung gagalnya urung sibuk cerita gop yang gagal. Tapi kita masalah roh mata lebih baik. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Dan berkatalah Ibnu Abbas pada keun Allah Ta'ala. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nak tengok huruf akhirat utai kejuk buku amalan tu. Buku buat ino landoya kan? Wate kalan ya wailata alakah celaka kami. Apa begini kitab? Tidak meninggalkan akan yang kecil dan akan yang besar kecuali menghingga ia akan semuanya. Tengok wate kejuk buku buat tayang landoya. Ya maga kapal ayo. Rupanya detil ya ubay pergi tulis yang raya pergi tulis. Na tinggal mencapu api. Rinci tulis mendu. Draw dekat tu tihinan kamu tulis. Ya kan? Ya tanya, ingat buat menang-menang mentang punya tanah ingat habis ditingat. Pulau Tabaro. Pulau mata kasih bulu kau likut. Tapi dia kalau tulis. Itu yang kedua tu. Pulau yang kamu tahu, dia tinggal, dia tali tu, mau perut dia je. Persih lagi orang mutang. Baru, pajai tak hutang kau. Pajai ada perinci, obin. Bak perasaan tentang mana mutang video. Nanti hutang dosa dengan Allah Ta'ala. Pajai. Tengok dua tu. Jadi, terkejut kita yang tiga. Ya, polong. Tarugo. Mandum nan ide dataji. Hana tinggal ube. Ya dalam doa berapa? Mam, dalam doa berapa? Saya dah harap saya berapa. Mam yang hana apa bagi? Kalau baik you. Gaji punya apa? Punya hat. Kan? Hai harap dia berapa. Mam menyohana ke raman. Mam menyokana ke harap apa-apa. Lebih ke baik kuto je baik bahaya dah begli. Mai ka kuto ya dah begli. Inna saghirata at-tabassum bil istiza' bil mu'min. Wal kabirah al-qahqahah bidzalik. Basungguh yang ubud. Tabassum senyum dengan mengejek dengan orang beri. Tak ejek dengan kem, senyum saja. Hana kem, mana zupi senyum-senyum mendeng. Tapi menggambarkan kekurangan orang lah. Tak senyum ada kekurangan orang lain. Tak senyum dia ada aib orang lain. Nak senyum tengok saja. Yang tulis ni, kat kem, kata saja, kat senyum saja. Cuma pergi saya bibi saja BO tulis ni. Ya kan? Padahal senyum saja. Sultan. Ya kan? Tengah pegah cerita kekurangan kau itu senyum. Tulis. Aku tulis dia malaikat. Akan depan hati kau. Ya kan? Dibanti baik perma you. Dah ada depu je dia. Wal kabirah al-qahqahah bidzalik. Dan yang besar ketawa. Dia pegah kerangan go hehehe gitu. Ya kan? Karena jadi getulis mana? Kau berjaya tulis. Wa hadza isyaratun illa anna ad-dhahka 'ala an-nas min jumlati dzunub wal kaba'ir. Dan ini isyarat kepada sungguh ketawa di atas manusia daripada jumlah dosa dan segala dan dosa besar. Rayu. Kim yang membuat orang lain terhina dan menyakiti. Yang berkaitan dalam dan bukan termasuk dan rayu dosa ji. Jadi hana enteng, beda baga anggap enteng kata. Kah? Yang cirubah jua kayan. Hai, yang tiak kairo dekat. Tikana berokon. Darubah itu dia mati tu.
Weh, ini ke. Nya ada kaya kana thì kan na tiga je ada kaya. Nya robah. Wa an Abdullah bin Zam'ah, dan daripada Abdullah bin Zam'ah annahu qal, bahasungguhnya berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yakhtubu, padahal dianya itu berkhutbah, fa wa'azahum fi dhahkihim minad dartah, maka memberi pengajaran akan mereka itu pada ketawa mereka itu minad dartah, daripada kentut. Nah, jadi Nabi bati urau tengok khutbah kan lang kawan ramai mana tu orang lang kawai tu bikin ke ke orang lain bati ke orang lain ya lain ya orang bikin tak je ngam malai ke ya orang ke duduk ke nasihat Nabi buka kem igok ka hai sam-sam itu bikin itu biar sih kan. Ada kawan kadang-kadang ada saja je. Ya kan tu be buka ke. Aku putus getek de tisu. Tisu ke lain. Ya ke bikin. Hai tayo te ke tu. Dia Nabi kudu baik Nabi kita ya. Masa orang kebat. Ya. Kita ya tidak betul di kem tu. Dalam kejadian. Boh bayangkan, orang yang cebik kentut jangan orang memka ke. Tapi kena tahan Nabi baik kat kem. Ya ke, dia kem kerang ya pergi balik kerang. Ajen bayang buat Nabi khutbah. Kan mandung kan sengap namik je mun namik lau kan. Kan tengah sengap. Asu gede lah kawan. Tidak bayang je. Kamu burang ke mana? Dok dah tak Nabi baik ke kem, hang fikir. Ya ini yang biar pegang Nabi. Elok tu dia Nabi. Lebih baik orang tu kita dia. Orang yang kita baik tu biar. Itu biar ni. Itu yang lebih berat lah pada game. Tapi kepada Nabi baik kat game malah kau. Hai tengok si game tu. Game berat ni game tengok kau ingat mak game berat aja. Pantahan ni. Kalau kita betul dengan panjang je. Betul-betul. Maka ada lagi yang kembrak Malay ke? Ya kan? Dia kepala dia baru betul. Tak banyak. Kalau dia orang ke malam salin. Mami hai dah betul dah ada saat dia kan. Dia orang betul. Tapi meja betul-betul Malay kau. Ladam sikan tak tamah tak ke. Tak pernah lah orang ji dah kunci. Kata sama. Yang lagi yang lu begat bab pemalai kata berah ju lung ju tak ke perut aku. Ya kan? Yang begat tatuk malai tanya be malai kan. Kena berah dong-dong tu, berah sama ngak tegang perut lu. Saya fikir kita yo matai kau. Yang lebih begat. Iban? Ana malai? Ya, ana malai na bupo tapi ada kemu ru malai dah hai. Mandu
Akibat cara membagenta ni ada yang mak tengok. Tapi itu biar dia bag tayo dia lai kaidin bag tengok dia ini tu biar je. Itu biar juga roy kan. Mana nama le tulis nak tak dosa kau. Kan? Nyo nak urang ke Malay ke betun baik tu biar. Itu biar si. Le ya bag betun mah panjang lam tu. Le Manjur le nak tak dosa dia kan biar nama le gele. Malah kadang saja gitu. Nyo cerita ini Nabi kan dengan khutbah. Baik tu bikin kan. Lalu su Nabi nasihat kamu yang putus kenteran. Bagi ke orang nasihat juga baik kengke Nabi kengke. Betul. Pun kali Nabi waktu nasihat faqala alama yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Atas apa ketawa seorang kamu daripada barang-barang yang berbuat ia. Kebuka kem datang kejadian orang yang tu kentut. Baik kem. Tegur oleh Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'ina bin nas yuftahu li ahadihim babun minal jannah. Fayuqalu halumma. Fayaji'u bi kurbihi wa ghammi. Fa iza atahu ughliqa dunah. Thumma yuftahu lahu babun akhar fayuqal halumma fayaji'u bi kurbihi wa ghammi fa idza atahu ughliqa dunahu fama yazalu kadzalik hatta anna ar-rajula la yuftah lahu al-bab fayuqalu halumma fala yatihi. Napegah li Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh orang yang mengejek-ngejek dengan manusia dibukakan bagi salah seorang mereka akan pintu daripada syurga. Maka dikatakan, ke sini. Maka datang ia dengan payahnya dan susahnya. Maka apabila datang akannya pintu, dikuncikan sebelumnya. Kemudian dibukakan baginya akan pintu yang lain. Maka dikatakan, ke sini. Maka datang ia dengan payahnya dan susahnya. Maka apabila mendatangi ia akannya pintu syurga dikuncikan sebelumnya. Fama yazalu kadzalik, maka senantiasa seperti demikian. Sehingga sungguh seseorang sungguh dibukakan baginya pintu, maka dikatakan ke sini, maka tidak mendatangi ia akannya. Yang ubah salah satu resiko tengok kurang yang mengejek manusia buka pintu syurga. Dia buka pintu, awak tak kena temang je. Sini ke, temang. Begitu tok ke pintu kruk tu. Orang yang buka pintu lain, ratno lah. Geplung, kok susah geplung. Kok karak geplung, hek data bagi geplung. Tok kena perlu tu. Kemari jual sampai duda berat wadah kemari hang jali. Tak kena kue ajak li. Yang pakai pintu syurga lagi. Menanlah kepelaku kurang ejek urang lah. Jek buka aib go, buka kekurangan go. Wa qala Muaz ibnu Jabal. Dan berkatalah Muaz ibnu Jabal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang mempermalukan saudaranya dengan dosa yang sungguh taubat ia daripadanya, tidak mati ia sehingga beramal ia akannya dosa. So mantang yang pumalegop dengan dosa, kesalahan-kesalahan sementara orangnya kagak taubat, kagak sesali, tapi mantang tetap tak pumaleg ya. Nyang pegah han mati tile segolong dia ruh tapubut ada ya. Menyogolong tapubut adanya nyah nama tile. Padahal orang je kan merasa bersalah ke kagak taubat tapi manteng tetap tak ungkit-ungkit. Nyan kita han mati tile menyogolong kita akan terjadi lagi ya.
Jadi yang dosa yang ibu buat gop akan roh dah. Tak buat lagi ya. Wa kullu hadza yarja'u ila istiqaril ghair wa dhahki alaihi istihanatan bihi wa istisgharan lahu. Ini kembali kepada menghina orang lain dan ketawa di atasnya orang lain karena penghinaan dengannya dan memandang kecil, memperkecil beginya. Jadi nyo atranyo mandum pakan dan nyo berdosa karena danyo hina penghinaan terhadap orang lain lian takim berdasarkan penghina kim ketawa ketiwa tapi menjatuhkan orang lain olehnya danyo tak kecil gop tak hurt gop tak penghina orang lain tujuan danyo tak perayuk rawat wa alaihi nabaha qauluhu ta'ala dan di atasnya memberitahu oleh kerana Allah Ta'ala asa ayyakuna khairan minhum mudah-mudahan adalah mereka itu lebih baik pada mereka itu. Tengok dia dapat hina gop tentang roh tu hana hina lebih dari ji padahal urangnya lebih kadang urangnya lebih baik ai la tastaqirhu istisghara jangan kau hinakan karena memandang rendah atau kecil pada pandang gop ubud tanyo raya hari raya marwah lebih hebat nyan hanggebi lagi nya fala'allahu khairum minka maka mudah-mudahannya lebih baik daripada padamu kadang je lebih baik hanggebi berdosa wa hadza innama yahrumu fi haqqi man yata'azzabi dan ini hanya saja haram pada hak orang yang tersakiti dengannya. Artinya munyoganyan urangnya tersakiti nyan harap. Maka adapun orang yang menjadikan dirinya itu diejekkan warubama faraha dan kadang-kadang senang ia min ayus kharabi daripada bahwa diejekkan dengannya adalah sakhriyah pada haknya daripada jumlah candaan. Waqad sabaka ma yuzammu minhu dan sungguh terdahulu barang yang dicelakan daripadanya dan barang yang dipujikan. Manyo na urang gian thì galak tai je ku. Tenang ku. Na urang yang tenang. Malah ganyan punya hana tai je na tenang. Nyan hana hareup. Tanya kaitan dalam candaan yang dibolehkan. Lagi buka puno ya nama lele di bagian dia. Ya kan? Ada buka game ke tanya draw juga game mana masalah mesti. Kan buka memang hana rasa malu, hana tersakiti. Nyai dalam candaan yang diboleh tetapi jangan keterlaluan. Menyokak keterlaluan hanjit walaupun boleh. Dia kata tapi kaji ke rutinitas dia minta kim saja buat tu. Tak pegang katanya. Kaji ke profesi tu. Nya hanja nya ka dosa. Tapi menyo tiga hana apa? Na bupu. Wa innamal muharram dah hanya saja yang diharamkan istisgharun yata'azza bihil mustahza'u bih. Lima fihi minat tahkir wa tahawun. Dah hanya saja yang diharamkan itu memperkecil atau menghina yang tersakiti dengannya oleh orang yang diejekkan dengannya. Menyohinan penghinaan yang membuat tersakiti orang yang kena ejekan. Nyan haram pakan lima fihi minat tahkir. Karena barang padanya daripada menghinakan watahawun menghina. Apabila merasa terhina urangnya, tersakiti urangnya, nyan kabar dosa. Pokoknya baiklah saling menyakiti. Wadzalika taratan bi ayyut haka ala kalami idza takhabbata fihi wa lam yantazim. Dan demikian pada satu kali yang kiban cara mengejek menghina
dengan bahawa diketawakan di atas pembicaraannya. Nah urang ke pegah haba, alih pun salah, atau hanapai bahawa pegah haba kada kim dayo. Idza takhabbata bihi, apabila gagap ia dengannya, walam yang tazim dan tidak teratur. Baru pegah haba alih salah, atau pun gagap ke, kada kim dayo. Ganyan terasa terhina, nyan dosa tu. Atau salah bawa pegah abah, anak dong pegah kena pegahnya, kalau mau pegah je. Kalau anak mau fum bahasa, pulau magi urang kan bahasa Arab tu, kan urang Aceh baru tu bahasa Aceh. Salah ke pegah, kata kim itu yo. Gian serius ke dia tak kim kan? Nyo dengan yang tersakiti berdosa. Au ala af'ali, atau di atas perbuatannya. Idza kanat musyawwasyah, apabila ada ya perbuatan itu tidak teratur. Atau nabuat yang digepubut yang hanapai. Kat salah dia bubut kata kim dia. Nya hang gebi. Kadhaki ala khatihi, seperti ketawa di atas langkahnya. Ada gejak yang hanapai. Tauhi bagi jai kim go kan. Tai je lagi dia. Hai urang jak ke macam model tu. Kata je lagi dia cara gaya jak. Dan menyo tersakiti terhina berdosa. Wa ala sunatihi, dan di atas perbuatannya sunah. Bukan gepegat sesuatu salah yang sunah ke atas kerjaan tu. Tak kata kim ini. Coba je salahi baju kata kim. Atau pegak apam kaja ke pulain. Kata kim ini kan. Yang membuat yang terhina. Oh ala surati data rupanya agen narupahi pulai kibat. Kata kim ini atau rupa kan. Rupa kan. Tak je rupa ke. Tapi hina. Karena kurang je kata. Nyan dosa. Wa khalqatihi, dan kejadiannya idza kana kasiran, apabila ada ayat itu pendek. Mesti kadang-kadang ganyan pu tubuh ganyan. Pu perawakan ganyan yang hantabang anggap tuen tak kehim kan. Merasa hina ganyan. Tergambarkan kepada kehinaan ganyan. Dari kita nyonya berdau, au naqisan li aibi minal uyub, atau ganyan nak kurang karena aib daripada segala aib. Tahu nak kekurangan ganyan sisi apapun. Nyan baik takim, baik tahina, baik tak nampakkan ada. Ibanti ni pura-pura permana juga ada. Hana tak nilai-nilai gob dia tu kekurangan gob dari segala sisi apapun. Fadhahku min jami'i dzalika, ketawa daripada seluruh demikian kekurangan-kekurangan benar itu masuk dalam mengejek yang ditegahkan daripadanya. Yang mengejek yang terlarang. Jadi kesimpulan je menuju baik nada sikap bagainya nampak memandang orang lain hina, atau nampak dan nampakkan kekurangan orang lain yang baik. Hargailah orang lain. Bernampak pada orang yang menghargai orang lain, hana peduli tentang kekurangan orang lain. Yang betul kibat. Tanya tak perbaiki roh mandang. Tiba tak kekurangan roh mandang. Baik peduli kekurangan orang lain. Kabehnya. Nyan bala yang ke Dibelah, yang baik dua-dua. Pokoknya dia cakap kesimpulan. Baik ngejek gop. Baik deh kekurangan gop lewat getanya. Lewat, walaupun lewat lucu-lucu baik. Lalu dia dah pegah lucu-lucu. Tapi tak mau lucu, dia ada kekurangan orang lah. Baik hinan tak mau lucu. Baik nampak-pak yang mengeluh.